aku dah hire kau ni, apa kau buat kerja ni kan? Takkan kita nak tanya awak ni full time ke? Tadi Tuan Nabi ada sebut lebih kurang 80,000. Adakah semua 80,000 yang berdaftar tu aktif? Ini soalan yang bagus. Terima kasih Ji. Okay. So kalau nak tahu 80,000 ni biasanya 10% ke 15% saja yang aktif. Oh, okay. Yang aktif. Sebenarnya saya nak komen sikit tentang industri yang saya masuk ni, jam tanah ni. Diorang ni recruit dengan tak ada kualiti kadang-kadang. Buat, masuk, dah ada ID, dah ada lesen rentek, tapi tidak buat. Maksudnya tak implement. Tak masuk ke lapangan lah. Tak masuk ke lapangan. Okay. Maksudnya tak aktif bekerja menjual ke, tak aktif lah. So benda ni yang membuatkan saya rasa kita kena perbaiki lah. Persaingan tu ada, tapi sayangnya yang berdaftar itu tidak betul-betul buat. Macam saya memang full time. Okay. Ada perundingan tanah yang part time ni kan. Yang kadang-kadang tengok iklan, masuk, balik tak buat apa-apa, daftar tak buat apa-apa. Ini yang menjadi masalah ni. So sebagai orang kata pembeli lah, bagaimana nak tahu yang kita berjumpa tu adalah seorang perundi hartanah yang reliable? Maksudnya adakah dia ni betul-betul cekap? Bagus soalan ni. Takkan kita nak tanya awak ni full time ke? Dia macam tak kena kan? Dia memang kita tak boleh tahu pun. Kalau kita jadi pembeli ke, penjual ke, kita tak boleh tahu dia part time ke full time. Kita boleh tanya, tapi kita tak tahu ada tipu ke apa ke. Betul lah. Okay. Yang salah satu cara dia, first kali kita kena check adalah rent ID dia. Ada setengah company, kalau awak part time, awak tidak boleh ada nombor rentek. Yang full time saja ada nombor rentek. Okay. Kedua, kita check background check dia lah. Okay. Kita background check dia dari segi FB, TikTok dia, atau kalau dia ada YouTube ke, kita check. Yang menandakan dia ni adalah seorang yang aktif. Okay. Kadang-kadang kita kena tahu bila kita jadi customer. Kita ni sekarang dah ada teknologi. Google je nombor telefon dia. Kita sebagai customer, kita nak ejen yang aktif. Betul tak? Betul. Kalau tak, aku dah hire kau ni, apa kau buat kerja ni kan? Jadinya itu adalah cara dia lah. Yang penting dia ada rentek number tadi tu. Macam saya 29513. Sebenarnya okey je lah, boleh je lah kita tanya kepada perundi hartanah tu berapa nombor rent ke? Boleh. Ke akan nampak pelik apabila boleh lah. Kita boleh check sendiri. Tanya dia nombor, macam saya 29513, check dekat LPPH, search negotiator number. Nanti dia akan keluar. Kalau orang tu aktif, dia akan keluar. Okey. Dan benda tu setiap tahun kena renew macam lesen.